Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui kerajaan kadangkala perlu bersikap tegas dalam isu membabitkan kaum di negara ini bagi menjaga keamanan dan melindungi keharmonian hidup rakyat. Perdana Menteri berkata, dalam kebanyakan masyarakat berbilang bangsa, cabaran utama adalah perpaduan nasional bagi berdepan isu perpecahan antara kaum dan sikap perkauman. Perdana Menteri berkata isu itu bukan baharu kerana sejak sebelum merdeka, pemimpin terdahulu termasuk Allahyarham Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein sering mengingatkan mengenai kepentingan bekerjasama dan cabaran isu perkauman. Terdahulu, beliau berucap pada Majlis Sambutan Tahun Baharu Cina 2026, anjuran Dewan Perhimpunan Cina Kuala Lumpur dan Selangor KLSCAH di Ibu Negara pada Selasa. Ketibaan beliau disambut Presiden MCA Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong. Pada masa sama, Perdana Menteri memberi jaminan kerajaan Madani akan bekerja lebih kuat bagi memastikan keamanan, keselesaan dan kejayaan semua kaum di negara ini. Beliau berkata Tahun Baharu Cina kali ini adalah Tahun Kuda dan ia permulaan yang baik serta memberikan petunjuk yang baik kepada negara, menggambarkan daya tahan stamina, keyakinan serta ketangkasan. Justru beliau berharap semangat itu akan terus dirasakan dari sudut ekonomi dan perpaduan, seterusnya mengangkat martabat Malaysia. Beliau juga merakamkan penghargaan kepada masyarakat Cina di negara ini yang memberi kerjasama dan menjadi sebahagian komponen penting dalam membangunkan negara. Kehadiran barisan pemimpin utama negara itu menyerlahkan semangat kebersamaan dan perpaduan dalam meraihkan sambutan Tahun Baharu Cina bersama masyarakat pelbagai kaum.